Baru lepas operate tonsil, tidur dia ada masalah. So dia buat sleep test dekat hospital. Ada satu masa tu tiba-tiba dia drop. Ni kau punya pernafasan tau. Pernafasan kau drop, tak bernafas dalam masa berapa. Bila dia tak bernafas tu yang dia tarik. Tapi kalau kau tidur tanpa bernafas, kau boleh mati macam itu je. Selamat kembali ke Donati Podcast. Assalamualaikum. Hari ni kita bersama dengan Amar. Ada Amar dengan Aidil. Terima kasih Amar sudi meluangkan masa. Aidil, terima kasih sudi meluangkan masa. Tadi kita shoot video buku, konten buku. So alang-alang malam ni pun Amar free. Kita jemput datang. Cerita dia, Amar ni baru lepas operate tonsil. Betul sebutan ni? Betul. Tonsil. Apa tu? Tengok lah bukan gambar. Dia macam apa, dalam tekak dekat tepi nak tekak. Dekat bahagian dua belah kiri dan kanan. Itu panggil tonsil. Ada satu, dia macam bola, biji bola, dua biji bola kat bahagian dalam. Lupalah. Dia bukan kat pipi kan? Bukan. Kat bahagian betul-betul bawah nak tekak. Nak tekak tu di tepi kiri kanan. Sekejap aku sebab idea dia tak pernah tengok. lalu orang tak pasang benda tu kat tepi kiri kanan. Memang tonsil nama dia. Tonsil. Geng, kejap Idea tak pernah tengok. So nak tunjuk dia kejap dekat dia. Gambar ni aku tunjuk semalam kan? Ya. Tu dia grade-grade lah. Ni. Tu. Tekak kau kiri kanan dia. Atas tu nak tekak. Aku screenshot, aku tak gambar. Kita sama-sama tengok. Kata ni macam tak boleh makan semua. Dia dah tutup habis. Cerita. Kau kiri ke kanan? Dua-dua. Dua-dua kan? Lah semalam borak yang kiri je. Mana dia buang satu. Dia orang kalau jadi dua-dua Dia buang dulu tu. Dia kalau operation dia akan buang dulu tu. Faham. Takkan bulan ni buang satu, bulan depan buang dua. Tak, maksud aku jadi tu sebelah saja ke? Tak, dia kan dua-dua bengkak terus. Kena. Normal Sepasang case lah. Sepasang. Normal case memang jadi dua-dua kan? Jadi dua-dua. Kalau apa-apa bengkak memang dua-dua tu akan terbesar. Sebab semalam pun aku dinner dengan Amar. So ada borak sikit lah dia. Yang aku baru tahu dia berkait dengan demam Dia berkait dengan demam. Engkau punya case macam mana? Kes aku dia special sikit. Sebab kes aku ada macam-macam kes. Ada orang dia demam dulu baru tonsil tu bengkak. Ada orang dia tonsil bengkak dulu baru demam. Ada dua kes berbeza. Engkau pula? Aku dulu aku ada. Kadang aku demam dulu baru tonsil aku bengkak. Kadang aku tonsil bengkak dulu baru demam. Antara dua tu mana dulu? Tak kisah. Tak. Untuk aku. Sebelum aku operate demam dulu. Setiap kali aku demam, tonsil aku akan bengkak. Tapi tahun ni getting worse sebab tonsil aku bengkak dulu baru aku demam. Faham. Dia sebenarnya tonsil ni dia tonsil fungsi dia untuk antibody. Dia akan create antibody. Tapi untuk kita dah dewasa ni, tonsil dia kurang berfungsi sikit lah untuk kita. Dia untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah dia akan fungsi sebab dia macam pertahanan pertama. Tapi bila kita dah dewasa tu, sepatutnya tonsil tu akan mengecil tau. Sebab kita dewasa, sebab tonsil tu macam tak berfungsi sangat lah. Tapi sebab aku punya kes ni, tonsil aku masih besar. Dia macam besar tu tak normal tau. Jadi bila besar tu tak normal, dia akan mengakibatkan dengkur, dia akan mengakibatkan jangkitan bakteria, macam-macam lah dia berjadi. Dengkur. So kiranya semua orang yang tidur berdengkur tu disebabkan tonsil. Salah satu. Kau tidur dengkur? Dia kalau letih dia berdengkur lah. Sebab yang aku tahu kalau berdengkur ni pernafasan kita tak lancar. Dia sempit kan. Betul lah. Cuma tonsil ni kau kena tahu, tonsil ni dia fungsi dia macam tapis apa-apa bakteria ke virus ke yang masuk. Jadi tonsil ni kat dalam mulut kita ni dia akan masuk, dia akan tapis daripada hidung, udara dengan makanan. Dua-dua dia akan tapis. Jadinya kalau hidung, kalau kau hirup udara tak sedap, tak baik ke apa kan, dia akan efek tonsil juga. Kalau kau makanan yang tak bersih pun dia akan efek tonsil juga. Jadi dia macam kita kata gate yang pertama lah untuk dua-dua. Faham. Macam kau punya telinga lah, eardrum. Gendang telinga tu. Dia kan bernapis kata kotoran ni. Sebelum dia nak dapat dia punya kata gelombang-gelombang bunyi tu dia tapis. Macam dia rasa function dia. Awak operate tonsil. Nanti saya operate telinga, kita go episod lain. Kita go saya cerita. Best cerita dia. Amar pun dia cerita. Dia punya function tu lebih kurang sama je. Cuma itulah aku
Aku rasa waktu Tapi kalau telinga dengkur masih ada lagi. ada. Apa? Tak, engkau ada kawan-kawan yang pernah kena tonsil sampai tahap tonsil bekak sampai operate lah kan? Ni first time aku dengar. First time aku pun tak ada. Itu yang nak tanya macam mana jadi, macam mana dia operate. Member aku ada cerita dia, member aku ada, tapi dia aku dulu masa aku sekolah lah, dia cerita kat aku dia tidur dengkur kuat tau. Dengkur kuat, lepas tu dia kata dia buang operation buang tonsil, lepas tu dah okey dah. Aku budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah kan. Oh, buang ke? Okay, buang. Dia kata elok dah kan. Aku cakap okey dah. Maksudnya kalau kata pergi dekat doktor cakap saya nak buang tonsil, tak ada sakit apa, boleh? Dia akan sakit. Dia akan dengkur, masalah dengkur yang kuat. Salah satu dengkur dia, kuat, dia kuat sangat Dia dengkur yang kuat sangat, dengkur macam biasa-biasa. Itu okey. Standard ada dengkur ni sampai kau sangkut nafas, sampai kau ada satu masa tu kan kau dia tersedap. Dia terangkat tu kan. Itu masalah tonsil, dia akan menutup habis. Jadi tonsil tu dia salah satu sebab dia membesar sebab lemak ke apa ke macam ni? Tak, dia besar sebabkan dia kena virus je. Salah satu dia sebab virus. Dia akan jadi lebih besar. Tapi kalau lelaki dewasa normal, dia akan aku beritahu saiz kan. Selalu normal saiz dia dalam 2 cm ke bawah tu dikira okey. Maksudnya tak mengganggu kau punya pernafasan. Tapi aku punya itu bila aku dah buat operate, dia dah bagi report lah kan berapa saiz aku kan. So saiz aku normal, belum bengkak lagi, dah 3.5 cm. Ui, tu normal tau. 3.5 cm. 3.5 cm. Belum bengkak. Belum bengkak. Kalau bengkak memang penuh. Dua-dua. Tak, yang sebelah kiri dia kurang 0.5. Faham. 3 dengan 3.5 tapi lah. dua-dua still lebih lah daripada saiz dua-dua biasa. still lebih daripada 2 cm. Jadi dia punya grade tu kira macam ruang pernafasan tu dah kira sempit sikit lah. Tapi bila bengkak tu sempit habis lah. Waktu bengkak tu kalau kau makan pun sakit lah. Okey, dia ada kala sakit, ada kala tak sakit. So sebab macam tahun-tahun sebelum-sebelum ni aku demam, tonsil aku bengkak. Macam tahun lepas aku dah refer KPJ tau. KPJ tengok aku ni besar gila tau. Aku cakap okey, lepas tu doktor tanya aku, makan sakit tak? Tak sakit. Tapi aku demam. Dia pun pelik tau. Kau betul tak sakit? Sakit, saya makan okey ni. Demam je kan. Lepas tu tapi dia dah dapat detect besar. Dia dah detect besar. Faham. Cuma dia ingatkan aku punya ni normal besar. Lepas tu dia tanya aku, kalau tak sakit besar ke? Saya tak check lah pula tak sakit. Takkan gua tak sakit. Kita mana dah tengok besar tak besar pun. Takkan kita tak pergi klinik pula check besar tak besar kan. Mungkin dia tanya tu dia dah trigger kan. Dia trigger dah tahun lepas. Jadi tahun ni isu dia lebih besar. Lepas tu aku pergi refer konsultan yang lain juga, Columbia. Lepas tu tapi isu dia lah tonsil ni kalau kau sakit, demam ke apa, 5 hari tak kebah. Itu dia punya tanda-tanda dia. Simptom dia. Demam kau 5 hari takkan kebah. Dia lebih 5 hari 3-4 je dia kebah. So kalau setahun tu kau kerap demam, kau kerap demam. Tapi isu aku tak kerap demam setahun. Tapi bila aku demam, aku teruk. Bila demam aku teruk dan bengkak tonsil. Itu isu dia. Jadi bila aku refer hospital, doktor tu dia 50-50. Dia kata, Amar nak proceed ke tak kan? Sebab okay gang, sorry, tadi ada masalah teknikal. Jadi kita recording kita terhenti seketika. Betul. Okay. Panggilan yang perlu dijawab. Panggilan perlu dijawab. Bukan panggilan ilahi, tapi panggilan yang perlu dijawab. Tidak jadi cerita dia panjang. Kau dalam masalah. Tidak cerita dia kerja panjang. Kita dah kahwin, kita faham. Dia belum kahwin, dia dah faham. Panggilan tu penting. Alhamdulillah. Okay. 50-50. Apa ni 50-50? Special case lah. Special case. Special case aku, dia macam ni. Dia kalau doktor tu tengok kau ni kerap demam setiap bulan, dia tak payah tanya kau, dia terus proceed buang. Itu je. Demam setiap bulan. Demam setiap bulan ataupun 2 bulan sekali demam. Itu barai. Memang barai tonsil kau. Tapi kes aku tak demam setiap bulan. Jadi dia 50-50. Dia kata kat aku, macam mana nak proceed ke tak kan? Aku fikir, takkan aku pula nasihat kan? Aku ni dah patient kan? Aku tak gini balik, doktor suggest apa kan? Aku tak boleh buat keputusan kan? Kalau aku tak nak lah operate kan? Buat apa sakit-sakit kan? Tak pernah operate kan? Tu dia kata kat aku, ayat sentak lah dia kata aku. Dia cakap mana kau tahu tak? Kalau tak nak sakit lagi tahun depan, duit kau buang. Standard ayat doktor. Aku macam, babi lah. Aku pula kena buat keputusan kan? Dia, kiranya kes tu memang macam tu lah. Kalau dia dapat detect, buang. Lepas tu tak ada apa dah. Tu tak ada apa dah. Kata insyaAllah okey. Dia ada share pengalaman kes-kes yang sebelum ni. Ada. Dia memang operate, memang dia pakar ENT.
Jadi memang kalau tonsil tu memang dia kata selalu kalau teruk setiap bulan ke 12 kali ke ada akan terus buang je. Tapi cangkis aku tak setahun sekali. Aku setahun sekali tu lah. Kalau 2 kali tu biasa lah. Tapi memang setiap kali aku demam bengkak. Okey, kalau kata tahun sebelum ni, contoh 3 tahun sebelum ni, COVID. tahun Pasal COVID ke? belum 3 tahun, belum 5 tahun. Sekarang 5 tahun. 5 tahun. Contoh 3 tahun sebelum ni, tahun tu kau demam, tahun seterusnya kau demam, tahun seterusnya kau demam. Tapi kenapa tahun ni demam dan kau pergi check? Apa yang lagi teruknya? Okey, sebab aku trigger tahun ni ialah aku tak pernah tonsil bengkak dulu baru demam. Tahun ni first time aku tonsil bengkak dulu baru aku demam. Waktu bengkak tu kau perasan ke buat apa-apa yang tak ni ke, maksudnya makan? Makan rasa biasa je aku makan. Tapi bila kita kadang rasa sakit tekak tau. Sakit tekak tu biasa kan. So mula aku rasa macam sakit tekak, tak sedap badan kan. Telan macam payah kan. Lepas tu aku macam fikir ni sakit tekak ni kan. So bila esoknya aku demam, so aku check kat doktor. Doktor kata, tonsil kamu bengkak besar kan. Tapi demam tu macam berlaku petang lah. So aku kena Sabtu malam. Aku dah start sakit tekak lah. Aku rasa sakit tekak kan. Tak tahu kan tekak dia sakit kan. Telan sakit. Tu aku fikir sakit tekak. Lepas tu esok pagi okey lagi. Petang tu aku demam teruk aku refer klinik kata tonsil aku bengkak. So memang tonsil aku bengkak dulu baru aku start demam. Faham. So kat situ aku trigger macam ni memang aku punya tonsil getting worse lah. So aku refer hospital balik lah. Lepas tu aku cakap klinik aku dah dua kali betul-betul aku demam. Tapi bukan masa yang dekat lah. Aku setiap akhir tahun je aku akan demam teruk. So 2 tahun lepas aku demam refer Columbia. Tapi masa tu mungkin first case, doktor macam okey lah, ni mungkin biasa-biasa kan. So tahun lepas aku refer hospital lagi. Pun hospital yang lain lah pun dia kata okey, ni tahun lepas isu dia lah hidung aku sumbat. So memang block habis. Jadi dia kata okey, hidung kamu problem ni. Tapi tonsil aku bengkak juga. Tapi dia repair hidung lah. Kata hidung okey. Adalah tu payah hidung tu kau ambil ubat banyak tu. Banyak. So hidung aku block, tonsil aku bengkak lah. Tapi kata hidung ni, tu okey lah. Doktor pandai kan. Aku ikut je lah. Tapi tahun ni hidung okey, badan semua okey. Tiba bengkak tu demam. Ini hidung aku lah. Hidung sudah settle Hidung tahun lepas. Hidung sudah bayar. Apa ini problem? Apa lagi problem kan? Tonsil bengkak ni. Memang tonsil start lah. Kat situ aku decide. Doktor pun ayat macam gitu. Dia lepas tu proceed lah tonsil. Buang tonsil operate. Di situ aku buat keputusan lah. Dia salah satu tonsil dia problem. Yalah aku cerita sikit lah. Dia boleh sebabkan tidur dengkur. Tidur dengkur ni macam aku ada kawan dekat tempat kerja aku. Adik dia buat operation tonsil juga. Jadi adik dia punya isu ialah adik dia tak demam. Dia demam juga. Dia demam. Cuma dia punya tidur dia ada masalah. Masalahnya lah tidur dia. Lepas tu dia buat sleep test dekat hospital. Doktor buat 2 malam untuk test dia punya sleep kan. Ada satu masa tu contohnya kau graf kau macam ni kan, cantik kan, ada reading kan. Tiba-tiba dia drop. Ni kau punya pernafasan tau. Pernafasan kau drop, tak bernafas dalam masa berapa second lah kan. Berapa second tu tak bernafas. Tu terus naik balik. Bila dia tak bernafas tu yang dia tarik. Tapi kalau kau tidur tanpa bernafas, kau boleh mati macam itu je. Cerita contoh lah. Tapi ajal maut ni tangan Tuhan kan. Tapi kau boleh mati tanpa tiba kau tak bernafas tu. Sebab tertutup Sebab tertutup habis. Jadi dia buat test tu 2 hari berturut-turut. So tapi mungkin masa yang berlainan lah yang dia turun drop tu. Tapi hari-hari ada drop. Maksudnya kau tak bernafas dalam beberapa second tu, baru kau nafas balik. Memang dapat detect lah Dapat detect. Dia buat sleep test. Jadi isunya macam orang kata mati dalam tidur kan. Tapi masalah mungkin dia mati sebab tonsil dia tutup habis kan. Tak bernafas kan. Dia mati lah kat situ. Salah satu lah punca dia kan. Dia bukan main-main tau. Dia memang serius isu. Dia ni serius isu. Doktor ada cakap ke yang tonsil tu besar disebabkan apa? Yelah kau dah sebut tadi virus makanan ke bakteria ke, makanan tak bersih ke, udara. Dia duduk makanan atau udara. Udara kau tak bersih ke, makanan kau tak bersih. Dua benda lah. Apa dia dekat tengah. So hidung kalau masuk udara dia akan kena kat tonsil tak? Ada ke cara kalau dapat detect besar lepas tu nak kena kecilkan apa selain daripada buang, tak ada? Tak ada. Sebab dia tengok original size. Sebab doktor dia akan buang operate bila kau dah sihat. Dia bukan buang bila kau sakit-sakit. Doktor saya sakit ni, tolong buang lah. Tak ada.
minggu depan ke 2 minggu depan ke kau sihat ke, baru dia operate buang. Waktu kau tu tunggu sihat? Dah sihat dah. Oh, aku ingat waktu sakit. Dah sihat. Tonsil aku dah sihat dah. Aku je malas dah. Maksudnya dia tak bengkak dah waktu tu? Dia tak bengkak, tapi dia memang besar. Tu saiz 3.5 dia aku punya. Itu tak bengkak lagi. Kalau bengkak besar je, mungkin dah 4 ke. Lebih besar lah. Kau pernah terbayang kalau kena kat kau? Tu lah. Mengerikan juga. Dalam tu. Kau tidur berdengkur ke? Aku rasa semua dengkur kan. Main lelaki tidur dengkur lah. Kan. Tidur dengkur lah. Tapi selalunya dia berkait dengan resdung. Hidung lah. Kan juga kan? Hidung juga. Ada orang masalah hidung, ada orang masalah tonsil. Kau pernah dengar? Aku semalam pun cakap kan, kata orang tua-tua cakap kalau orang tidur berdengkur ni tanda dia banyak duit. Pernah ada dengar? Ada pernah dengar? Tak ada. Tak ada. Maksudnya orang tua-tua tipu aku lah. Dia tak nak kau dengkur. Dia nak kau dengkur kan. Apa yang menyebabkan dia cakap banyak duit? Budak-budak. Mana waktu tu saya budak-budak, dia cakap macam tu mana Dia lagi kenapa dia boleh cakap kau kalau berdekur tu banyak duit? Maksudnya dia suka kau pakcik yang berdekur tu kan? Aku rasa dia tak nak kacau. Okay, pakcik ni tidur ni, duit ni jangan kacau dia. Betul, kena buat baik dia. Buat baik dia punya duit ni. Sebab tu adalah macam aku macam baru nak membesar sikit, so macam dah kenal orang ni bekerja, kerja, ada baru dapat tahu yang ada kerja gaji besar, dan kenal lah macam ayah saudara mara macam nampak itat, ni ada duit ni, ada duit. Dia tidur berdengkur, so memang betul lah kena dengan apa orang kata berduit tu. Berduit tu. Yang kata kebetulan. Macam sampai aku besar lah bawa benda tu kan. Lepas tu aku dah tanya orang, cakap betul lah. Macam gitu je aku kena digula-gulakan. Budak kan. Tapi kalau yang berdekur ni orang gemuk kan? Orang gemuk ataupun orang yang smoking ke. Itu lah. Dia akan efek lah. Tempat lemak rasa besar sangat kan. Boleh jadi. Tapi kalau orang normal je, kemungkinan tonsil besar lah. Betul. Memang asalnya besar. Kita boleh tahu situ lah. Sebab tonsil ni, kalau kau ikut, dia ada grade dia. Grade 1 sampai 4. So grade 1 sampai 4 tu ialah keluasan ruang udara masuk ke kau punya tekak. Yang gambar semalam tu, kau tunjuk tu ada grade dia. Jadi kalau grade 1 tu cantik lah. So grade dia makin tinggi kan, makin teruk lah kau punya ruang udara tu nak masuk. Ni dia ada besar, ada yang normal. Ni normal. Kalau normal, kalau dia yang normal dah besar dah. Waktu kalau bengkak ada, teruk lah. Ni bawah ni kan, yang kecil. Yang kecil. Yang tu bawah tu kira normal tu. Maksudnya dia memang besar dah. Kalau dia bengkak lagi penuh. Aku punya yang bawah kiri asal. Dia ada bengkak kiri, kanan. Nombor 3, 4. Dia tutup habis. Dah terus hampir nak tutup lah. Hampir nak tutup habis. Weh, menarik. Itu yang aku rasa macam tonsil ni, ingatkan tak ada benda kan. Memang dia macam tak fungsi sangat belakang kan. Tapi ingatkan okey je kan. Tapi dia boleh efekkan pernafasan, efek demam. Jadi kena hati-hati lah. Aku cuma kurang puas dengan jawapan macam mana dia boleh membesar. Faham tak? Yelah faham lah dengan udara, dengan makanan. Tapi kan kita kan ada je duk hirup udara yang tak okey dengan makan makanan yang ni kan. Dia bergantung pada tonsil tu sendiri. Pak tonsil ni dia menghasilkan sel darah merah, sel darah putih dengan antibody. Tapi dia bukanlah salah satu dia salah satu yang createkan antibody kita lah. Tapi ada, kita kan manusia ni ada banyak tempat-tempat yang create antibody. Betul. Jadi tak seperti tonsil. Jadi tonsil ni dia akan tolong masa kita 12 tahun ke bawah. Dia banyak tolong. So bila dia dewasa tu dia kurang tolong. Jadi sepatutnya by default tonsil tu akan mengecut sedikit bila kita dewasa. Dia akan mengecut sedikit daripada asal dia. Tapi mungkin aku punya ni dia tak nak kecut. Dia masih besar lagi. Jadi aku punya pernafasan tertutup lah sikit. Dia depends pada case lah kan. Dia depends pada case lah. Ni gambar real sebelah lain. Ni luka. Ada yang luka. Ulcer pakai Ini bukan ulcer. Ini ialah tonsil. Kita panggil batu tonsil lah. Batu kat tonsil. Batu tonsil. Kain macam ni tu. Batu tonsil ni dia cerita kat dia nanti. Betul. Serius. Dia terjadi sebab pemakanan banyak tersangkut kat tonsil. Bila makanan tu berkumpul, dia akan jadi batu. Betul. Makanan berkumpul? Dia ialah makanan kat belakang tu. Makanan tersangkut kat tonsil. Jadi bila makanan tu berkumpul, dia jadikan dia macam batu lah, keras kat situ. Kita panggil tonsil stone kat situ. Itu aku dah dapat jawapan yang lagi kukuh.
Antara punca-punca yang menyebabkan sebab kita tak kumur. Sisa makanan kita masih ada dalam yang mulut. tu aku cari tadi. Tadi kena kumur. Faham. Sisa makanan mesti ada. So point dia adalah gosok gigi sebelum tidur. Kumur sekali. Gosok gigi Kumur sekali. Kumur sekali. Kumur sekali. Maksudnya jangan biar ada sisa makanan lah sebelum tidur. Faham. Kumur sekali. Takut weh. Dia Yelah memanglah boleh operate. Memanglah boleh operate buang. Tapi nak operate tu aku rasa semua operate ada risiko dia kan. Doktor ada cerita. Sekarang ni nak tanya macam mana kau punya operate tu. Aku nak tahu tak? Setiap masa-masa operate kan. Kau dah decide. Okay. Hari kejadian lah. Ikut kejadian. Masuk part 3. Okay. Hari kejadian. Aku tak kena warded awal tau. Aku beritahu lah. Aku hari ni hari ke-15 lepas operation. So aku warded. Aku masuk operation hari Isnin minggu lepas 10 November. 8 pagi dia suruh aku register pagi. Lepas tu pukul 9 itu tukar baju bedah. Pukul 10 start operate. Terus. Dia tak ada macam kena puasa tu, tak ada. Puasa sendiri lah. Doktor tak check lah. Kau puasa tak puasa datang kau kan. Kalau kau masa operate tu terkeluar makanan, kau tak puasa tu. Lepas tu dia tak kisah. Dia beritahu lah, okay, kau kena puasa. Tapi dia tak check pun. Kalau kau puasa lah. Lepas tu pagi tu aku datang, masuk tukar baju, masuk bilik bedah terus. Masuk bilik bedah, jumpa Dr. Views lah. Dia beritahu lah prosedur apa semua, nak kena masuk ubat apa semua, nak kena tidurkan apa kan. Okay. Lepas tu Dr. Views explain. Lepas tu kat ruang depan lah sebelum masuk bilik bedah. Ruang depan dalam kawasan operation theatre lah. Lepas tu baru masuk ruang bedah. So ruang bedah tu dia terus cocok aku punya jarum ke sini untuk masuk ubat bius lah sekali. Lepas tu dia terus bagi aku nap lah, tidur terus. Gas tidur lah. Tu aku tidur. Jadi prosedur dia ialah dia akan buat operation selama 1 jam paling cepat ataupun nak ke 2 jam. 2 jam tu lambat sikit lah. Dia mungkin ada isu ke apa kan. So aku punya case 2 jam setengah kan. Okay. 2 jam setengah lama kan. Patutnya 2 jam maksimum kan. 2 jam setengah aku punya operation. Sejam RM2. 2, 4, 6. Weh, setengah jam. Sisi. Setengah jam ni mahal. Total bakar kan. Mahal setengah jam dia. Aku tengok receipt kan, invoice kan. Weh, setengah jam extend. Mahal tu harga dia. Wajar tu padahal. Tapi extend sebabkan dia kata siapa suruh kau buat hal kan. Mulut aku kan. Apa dia. Mulut aku dia charge lah. Isu balik ni lah. Macam aku hari tu kat telinga dia kata charges dia bergantung kepada apa-apa yang berlaku kalau sofa apa semua. Aku dah expect lah tu macam dah ratus-ratus lebih kan. Sekali kena selesai semua kan. Okey, alhamdulillah tak ada apa. Berapa? RM58. Tanpa gegedar tu RM58. Okey, aku ratus-ratus. Setengah jam. Setengah jam kan. Lepas tu bila masuk tu memang aku tak sedar apa lah. So aku tanya lah masa sebelum aku operate tu, aku tanya Dr. Bius tu, saya sedar bila kan. Aku tidur lama kan. Dia kata lepas operate terus sedar. Aku kata, oh cepat kan. Lepas tu lepas dah settle operation aku tak tahu apa jadi. Atau dia kejutkan aku, Mak kita nak pindah ke ward balik kan. Dah okey dah semua. Lepas tu aku dah mamai aku kata, dah sedar ke doktor? Buat muka mamai kan. Dah sedar. Okay, buat ke atas. Lepas tu kau boleh bercakap ni. Aku cakap tapi dia perlahan lah. Kejap kita nak reverse balik. Waktu sakit tu boleh bercakap ke tak? Yang tu macam mana kau rasa waktu kau sakit? Okey, tak masa tu tengah mamai kan. Bila kau tengah okey, aku cerita dulu sebab apa operation, bius kau ada lagi. Kau takkan rasa sakit. So bila aku tengah sedar dalam bius lagi ni, aku boleh cakap macam biasa sebab aku tak rasa sakit. Tapi mamai lah apa ada bius. Sekejap. Waktu sakit sebelum operate boleh bercakap? Boleh cakap macam biasa. Sebab aku cakap masa sebelum operate aku dah sihat. Waktu sakit waktu sakit boleh cakap. Cuma tak boleh makan. Makan sakit. Makan sakit. Minum okey lah. Minum okey. Makan sakit lah. Masuk ke operation. Masuk operation, lepas tu dia masuk bius, aku dah tak rasa sakit. Lepas tu aku dah sedar lepas operation tu memang aku tak rasa sakit dah. Bius ada lagi. Aku tanya doktor, dah siap ke? Kata dah siap. Lepas tu dia bawa naik ward. Lepas tu bawa naik ward, lepas tu lama gak lah. Aku lepas tu aku tidur gak lah dalam 2-3 jam gak. Lepas tu aku masuk pukul 10, aku keluar pukul 12.30. Lepas tu aku sedar balik dalam 2 jam gak lah aku tidur kan. Tak sedar kan. Lepas bius baru habis kan. Okay. Lepas tu aku tak boleh cakap. Aku cakap sakit je. Aku cakap bius habis lah. Bius habis. Kau akan cakap macam ni. Daripada operate jadi berapa jam? 2 jam setengah. 2 jam setengah lepas. Lepas tu tidur 2 jam lagi. Tidur 2 dah jam. 2.30 itu. Pukul 2.30 petang. Aku cakap macam ni. Mulut tak ada besar kan.
Sebab aku sakit belakang ni. Jadi aku cakap sakit lah nak buat apa ni kan. Buat apa macam tu. Sebab dia potong kan. Dia potong 4. Okay, aku ada isu dari aku cerita kenapa aku ni teruk sangat. So bila aku rasa aku macam pelik kan, apa aku cakap sakit. Sebab bila kau nak cakap, kau ada udara akan keluar dari mulut kau. So bila udara keluar, dia akan langgar lah sikit lah bagi betul. Udara pun sakit. Udara sakit. Ada pergerakan. Dia berlanggar dengan mana-mana lah. Okay, aku macam pelik lah. Aku ni tepi, apa kena dengan udara kan. Mungkin langgar sikit tu okey lah. Ni sikit sangat. Lah macam okay, tak apa, mungkin efek kan. Aku operate aku macam ni mungkin tak selesa tau. Lepas tu aku ada rasa macam kahak tu kat bahagian dalam ni. Tapi aku tak boleh nak tarik lah. Macam orang biasa tarik kan. Tapi kau dah luka kan ni. Kau boleh bleeding tau. Kau macam aku macam lepas itu kan, cuba tak nak rasa ada kahak kat situ tau. Lepas tu tak lama tu doktor pakar tu datang balik kan. Datang pakar balik. Lepas tu aku tanya lah, masa tu aku boleh cakap sini macam biasa macam doktor, macam mana saya punya pembunuhan ni okey je kan. Kan tanya dia tak boleh buka kan. Boleh buka lah, tapi kau sakit dah, kau nak cakap sakit, kau buka kan. Macam cakap kan, tutup mulut sikit lah, bagi udara ada kan, bergetar sikit kan. Lepas tu macam mana saya punya operation tadi kan, okey je kan. Okey semua. Tapi aku jangan tapi doktor, saya sakit ni. Tapi tu isu dia lah, mungkin lain orang lain dia punya rahang dia tau. So mulut aku, rahang aku tak cukup besar, tak boleh buka besar. Jadi mulut aku buka sikit je. Bila dia buka sikit, buka besarnya. Bila aku tak boleh buka besar, jadi ruang nak buat kerja tu sempit. Bila ruang nak buat kerja tu sempit, jadi ada masa dia tertutup pernafasan aku. So bila dia nak buat kerja tu, biasalah kan, tergerak ke dia punya alat-alat dia kan, tertutup pernafasan aku stop nafas. Jadi dia kena stop kerja. Dia kena stop kerja, tunggu aku stabil balik, baru dia buat kerja. Tu yang Itu yang extend tu. Itu salah satu punca extend. Keduanya ialah, punca yang aku sakit teruk ialah bila ruang tu kecil sangat. Pak mulut aku sini ke besar, makin dalam makin kecil kan. Bila kecil sangat kat dalam ni, jadi dia berlanggar dengan anak tekak aku. Jadi anak dekat tergantung lah. Tergantung tengah tu. So that's why aku cakap sakit sebab udara tu langgar nak tekak aku yang sakit. Mungkin laser dia apa kan, tak tahu lah dia pakai apa kan. Kena mungkin terlanggar ke apa kan. Jadi anak tekak aku sakit tau. Itu yang buat aku cakap pun sakit. Aku rasa sakit gila je. Aku cakap anak tekak awak, kita orang terkena sikit lah. Dia kata itu terkena sikit lah masa operation tu. Dia kata terkena itu maksudnya dia tak ada terkena, mungkin alat-alat dia terkena tu kan, tersentuh kan, kecil sangat aku punya rahang ni. Dia kata aku, betul rahang awak ni kecil ke? Doktor saya tidur kan, doktor buka lah rahang saya kan. Cakap gitu kan. Tapi dia pun memang tak boleh buka lah, dah rahang fix kan kat tengkorak ni kan. Memang kalau buka besar tu bersatu lah. Jadi doktor dia punya masa tu drag kan sikit. Jadi nak buang tu makan masa sikit lah. So aku takut kemungkinan ada part-partnya dia tak boleh bakar belakang ni. Part dia fungsi tonsil ni bila dia buang, dia ada dua cara, sama dia jahit kat bahagian bekas luka tu ataupun dia bakar. Bakar. So dia bakar sebab dia nak buang darah tu. Dia matikan darah. Dia kecut. Macam macam mana dia bakar? Tak tahulah dia pakai apa kan. Ada teknologi dia macam apa, kalau kau tali tu ujung-ujung yang panjang-panjang kan, kau bakar kan, elok je kan, elok duduk kan. Macam itulah dia punya filosofi kan. Kau dah terbakar, elok je sikit. Macam tu dia kata dia akan bakar sikit bahagian dalam. Bahagian macam bakar tu tak tahu lah. Jadi kalau bakar tu, dia akan cepat sembuh kat bahagian yang luka tu. Luka ni kira ulcer lah kan, ulcer dalam mulut. Dia bakar. Betul, bila dia bakar tu dia akan letak iodine lah. Jadi dalam mulut aku tu, kalau awal-awal tu tengok dia warna kuning. Dia letak iodine kat dalam ni lah. Oh, kau punya bakar lah? Bakar. Dia bakar tu dia letak iodine. Tak jahit. Jahit sakit nak kena buka balik. Jahit sakit nak kena buka nanti. Ya betul. Dia kau fikir. Faham? Jadi jangan jahit, terus dia bakar. Okey, tips kita dapat, jangan jahit. Tak adalah, dia ada kes-kes tertentu lah. Takut lah. Jadi itu isu dia. Jadi lepas aku dah aku cakap pun susah kan. Jadi aku aku WhatsApp lah kan. Kalau tidak aku cakap macam ni lah. Annoying sikit lah orang cakap. Amak cakap itu kan. Aku suka-suka ke cakap macam ni. Aku sakit ni. Macam tu lah. Kelakar. Mulut aku memang sakit. Jadi maksudnya tak boleh buat kelakar macam tu. Kau jangan jangan gelak. Kau jangan gelak sakit. Kau nak bersin sakit. Kau nak menguap sakit. Semua dia sakit. Masa tu lah. Tapi kalau kau boleh je elak sakit, makan pengila lah. Pengila.
So aku order. Tapi kau cakap makan pergi gila, nak telan pergi gila tu? Tapi kat hospital masuk cucuk. Okay. Faham. Kat hospital senang cucuk je. So bila cucuk kau relax lah. Tapi kalau bila kau dah keluar hospital, kau makan pil tu, makan pun azab sikit. Bila dah pil tu dah okey, lega sikit lah. Hari yang Amar operate tu, Ain wife Amar dia update lah gambar-gambar yang Amar operate. Biasa kita WhatsApp group kan, ada stiker lah apa kan. Dia update benda-benda kelakar lah WhatsApp group. Lepas tu baru teringat, Amar tak boleh gelak. Sorry dia buat kelakar. Mesti Amar latihan. Ya, aku tak boleh gelak dia. Tapi aku minggu lepas tu memang aku tak ada mood lah. Bila kau sakit kau tak ada mood dah. Kau tengok WhatsApp kan, banyak-banyak tu kan, tak ada mood dah. Aku just scroll macam tu je. Memang tak ada mood. So aku punya post operation tu, aku makan sakit, telan alio sakit. Jadi kau boleh makan soft food je. Soft food pun yang sejuk. Kalau soft food makan yang lembut. Contohnya bubur. Okay. Bubur jangan aku masak-masak aku makan. Bubur yang sejuk. Kau tunggu dia sejuk dulu, baru boleh makan. Kau kena banyak minum air kan? Air pun air sejuk lah, jangan air panas lah. Air sejuk, air biasa okey lah. Air sejuk ataupun aiskrim. Dia kata aiskrim okey. Bagi benda-benda yang sejuk je. So selama 2 minggu, dia kata pantau selama 2 minggu. Satu lagi benda yang sejuk, refrigerator. Tapi kau di issue sebab badan kau akan dehydrated tau. Sebab kau nak minum air pun susah. Jadi kau minum air sangat sikit tau. Jadi elakkan duduk dalam tempat yang beraircon lah. Sebab badan kau akan rasa nak terkencing je. And then kau dah minum air kurang pun kau nak terkencing je kan. Jadi kurang lah air badan kau kan. Kau nak buat macam mana? Kalau hospital dia masuk air, okey lah. Kau nak minum sakit. Jadi minggu pertama isunya ialah aku lapar kan. Biasalah balik-balik lapar. Perut bunyi, kau lapar, mulut kau boleh makan kan. Kau boleh rasa sedapnya lah makan nasi ke ayam ke kan. Tapi kau ada masa nak telan. Dia potong kat telan tu. Jadi kau rasa macam kau nak makan ke tak? Jadi aku fikir macam tak payah makan. Ya kau makan bubur lah. Dia lagi teruk daripada orang yang tak ada rasa nak makan. Kalau orang tak ada rasa nak makan, so at least dia tak lalu dan dia tak makan lah. Betul. Kan, benda yang kosong. Ini rasa nak makan tapi perut bunyi. Tapi kau nak makan tak boleh. Yelah kalau kau nak makan boleh, nak telan tak boleh. Wih, lagi sakit. Lagi pelik. Kau nak lalui tu, nak hadap. Kau boleh rasa ayam goreng, boleh. Sedap ayam goreng. Ludah boleh lah. Macam itu kan konsep dia lah. Buat rasa je. Dia kata, dia kata buat mie bau. Tapi betul lah. So kau dengan makanan kurang lah Sangat kurang. Aku sangat kurang. Kau bayangkan lah, air liu pun kau nak telan sakit. Kau jangan fikir bubur lah. Bubur tu ada jugalah nasi sikit-sikit tu kan. Ni kau fikir air liu. Air liu kau nak minum tu kan. Okay, cara nak minum air, cara nak telan air liu kan. Awal kan aku kan, dia akan terasa tau daripada mulut ni sampai ke telinga terasa dia punya sakit dia. Mungkin yelah orang kata ENT kan. Ear, nose, throat kan. Dia kena berkait. Jadi kalau mulut kau punya tonsil dia sakit, dia kan terasa kat telinga tau. So aku kalau aku terpaksa telan air liu kan, aku sampai macam ni tau. Macam gitu tau. Nak telan air liu. Kena fokus struggle dia. Kena fokus. Fokus dia. Kalau tidak kan kau kena makan pergi gila semata-mata nak telan air liu kan. Sakit lah. Memang sakit gila. Tadi kat hospital pergi gila cucuk. Ni daripada rumah pergi gila kena telan juga. Telan kat. Nak telan tu pun satu hal. Telan satu hal. Nak tolak dengan air kan. Aduh. Aku tahu lagi satu cara. Tak nak melalui tengkuk. Macam budak-budak dulu mesti kau buntut. Sakit tu. Sakit kat lah. Geli pula. Ada orang tolong orang susuk Kau masuk kat buntut dulu. Budak-budak dulu lah. Benar. Aku pernah. Dewasa Amar baru ni pernah kena apa kau punya tu cocok. Cocok okey. Tu injek kat buntut. Injeknya. Bukan yang masuk. Cocok buntut. Okay. Aku pernah masa kecil lah. Ubat antibiotik kan ubat apa tah daripada bawah. Nah, aku pernah waktu kecil. Mak aku beritahu. Tapi dah tak ingat lah rasa macam mana waktu tu kecil. Apa Ain ada update gambar waktu Amar lepas pada operate tu balik rumah kan. Lepas tu nak makan bubur lah apa. Gambar dia bubur dah terbuka atas meja. Member dah semua. Tangan sakit. Ya. Nak makan boleh merasakan lah.
Lepas tu dia kalau kering pun sakit ke kan? Kering tak sakit sebab dia dah iodine, dah tak iodine kat belakang ni, jadi kau takkan rasa sakit, kering sangat lah. Okey je. Iodine tu sekali letak je dekat hospital. Sekali tu letak balik pula. ke dia top Tak, up balik? dia sekali letak. Lepas tu dia bagi spray lah, spray di spray. flam lah kat bahagian tekak tu. Ada tekak. Fuh. Jadi masa aku balik rumah tu memang kau rasa malas nak makan. Kalau kau makan tu kan rasa penat gila lah. Kau makan tu rasa satu perjuangan lah. Satu perjuangan lah. Kena spend tenaga, masa. Lepas makan je aku mesti penat. Aku rasa macam nak tidur kan. Rasa penat siap makan ni. Macam gitu je penat lah. Dan makan memang lama lah. Sikit-sikit satu sudu. Itu satu sudu. Gitu je. Pedih weh. Ni baru makan. Allah tarik ni baru makan. Sikit je bagi. Sikit je lagi. Selama okay, sakit aku yang teruk selama 7 hari. Sampai hari Ahad. Isnin operate sampai hari Ahad. Aku sakit teruk. Memang teruk. So hari ke-8 tu aku tengok dah boleh minum, tak ada masalah, IU boleh telan. Hari ke-8 baru okey. Lepas tu dah boleh masuk benda-benda kasar. Tak. Boleh telan IU tanpa sakit. Oh, telan Leo hari ke-8. Tanpa sakit hari ke-8. Dia bergantung ada orang lah. Air kosong ke, masa tu baru boleh telan tanpa sakit hari ke-8. Sebelum tu 7 hari sakit. Aku pernah tidur kan 2-3 pagi kan. Okay, aku tidur bila kepala sini kadang mengiring kan. Mengiring pun aku tak boleh lama lah. Kadang tak selesa sebab kadang ada leni-leni kat belakang tu. Kadang aku ada rasa macam ada benda sangkut. Tapi aku nak tolak macam susah. Macam mana Pak? Dia luka belakang kan. Nak tolak macam mana kan? Ada benda kat belakang kan. Jadi aku terpaksa duduk tau. Duduk. Okay. Gitu. kena bangun tidur lah. Kena bangun tidur. Wih. Bangun tidur. Kan 3-4 pagi aku bangun kan cuy. Pasal ni baring kau tak boleh macam itu tau. Pasal sakit tau. Kau kena duduk sekejap. Betulkan balik ke benda yang sangkut ni. Betul baring balik tidur. Wih. Dia bukan setakat bagi sihat dia sakit juga lah. Banyak pengorbanan yang perlu dilalui. 7 Tapi hari. orang kata nikmat sihat tu memang berbaloi lah kan. Kita perlu syukuri kan. Betul. Tapi pada yang sama orang kata sakit tu apa dosa. Betul. Syukur jugalah baca rasa sakit kan. Dia macam ni lah. Kau operate tonsil ni sebab nak sihat kan? Selagi sihat. Jadi nak tak nak kena lalui ni selama 7 hari je. Betul. 7 hari je, lepas tu insyaAllah dia akan lagi baik. InsyaAllah lagi baik. Tapi 7 hari tu semalam first time jumpa Amal lepas pada operate, memang nampak muka dia berat turun sikit. Nampak muka dia. Ya. Betul serius nampak. Betul. So ni pun nampak macam dia suntuk sikit. Nah, kalau kau perasan waktu first day jumpa tu, dia tengok muka je, tengok badan. Tengok muka je lain kan. So senang kata memang berat akan turun. Kena get ready untuk kurang makan dan sebagainya. Menarik. Aku minum sup ayam kan. Okay, aku isu lah kalau sup-sup yang berempah. Tak boleh. Dia tu tangkap tau. Dia macam tak tahu lah, mungkin terlalu kuat rempah dia kan. Aku tak tahu lah. Ya, aku cubalah makan ada kari tu memang kuat dah. Aku makan, dia tu tangkap ke telinga tau. Bila tangkap ke telinga, aku tu rasa nak nangis, sakit tau. Tu berair mata aku. Macam tak boleh. Benda-benda yang berempah memang kena elak lah masa tu. So bubur kosong lah. Bubur kosong. Bubur kosong. Tapi rasa boleh lah, masing-masing tu boleh lah. Tapi kau janganlah macam kari-kari ke ataupun sup yang kuat sangat rempah ke. Terus tu tangkap telinga tau. Aku terasa yang seksa sebab rasa tu nak makan sebab ada rasa. So bila terfikir balik, baguslah juga orang yang tak ada rasa nak makan tu. Macam sakit, orang kata apa, kalau sakit makan kan pun tak ada rasa. Tak lalu. Diri rasa kurang tak ada. Tu okey lagi lah kan. Okey lagi. Ni kau ada diri rasa, kau boleh rasa. Boleh makan. Kau tak boleh telan je. Itu lagi aku rasa lagi azab lah kita. Kalau kau demam tak lalu makan okey lah. Itulah sebab kau dah rasa, lepas tu kau nak telan tak lepas. Kau boleh buang balik ni. Lepas tu buang balik. Sebab dia bayangkan badan kau sihat, kau mulut kau boleh rasa, tapi kau tak boleh telan. Itu je isu kau. Boleh terseksa kan. Gila lah. Tapi worth lah. Aku cakap boleh worth lah. Masuk hari ni hari ke-15. Hari ke-15. Alhamdulillah semua okey. Alhamdulillah mulut aku boleh cakap dia biasa. Kalau aku tak aku cakap macam ni tu tak boleh apa lah. Makan-makan pun okey dah. Contoh macam aku tak berani lagi sebab aku takut bleeding. Betul. Tapi aku try pakai biskut kan. Tapi aku cancur makan boleh. Sekali dua lah aku try. Tapi aku tak nak dapat doktor pantang-pantang kan. Sebab bila kau bleeding balik, kau kena start 7 hari awal balik semula. Kau sanggup tak sanggup? Bleeding start balik. Kalau sekarang ni contohnya kulit kau ni dah tutup cantik kan.
kau makan benda keras kan, tolak balik dinding kau ni yang tertutup elok ni. Standard macam luka lah, macam luka balik. Kau kena start 7 hari derita tu semula. Sanggup tak sanggup? Kalau aku, okey tak apalah, saya tahan lah makan ni. At least saya dah 3 hari 4 hari dah jalan. Kalau kau dah bleeding tu kan, 7 hari start balik. Restart sakit. Tak semua orang sanggup lah. Lebih kurang macam aku lah. Apa kena jaga elok-elok, jangan bagi telinga masuk air. Betul. Tu aku duk keep pakai lah apa yang plug tu kan. Tak nak betul-betul air masuk. Kalau tak nanti kena start. Restart balik. Kalau ikutkan aku operate yang sebetulnya bulan 5 tahun ni. Tapi sebab waktu tarik appointment nak pergi confirmkan date operate tu, bila check ada lendir. Maksudnya ada air yang masuk. Dengan aku sesama. Dia tak boleh tak boleh. Dia kata dia kena waktu sihat kan. Waktu sihat. Dia kena sihat. Waktu sihat ingat 5 perkara. Ingat 5 perkara. Apa? Tadi ingat aku dah lupa dah. 5 perkara. 5 perkara. Tak tahu lah waktu sihat. Ada air kan. Kena jaga betul-betul. Jaga betul. Korban sikit lah. Ain kata dah tidur tak ada dengkur tak ada dengkur dah. Dia awal-awal tu minggu pertama kan. Sebab aku luka lagi, jadi dia bunyi macam whistle. Dia sempit. Dia sempit sikit lah sebab dia dengar boleh kan. Tapi bunyi tu lah, sedap lah sikit bunyi kan, daripada bunyi dengkur kan. Ni baru dah macam cerita Piramli. Cerita tadi kan. Ada bunyi Piramli. Tapi dia bunyi macam whistle lah. Memang mulut aku pun sakit. Jadi aku kena kumpul air liur. Sebab aku dah telan kan. Penuh mulut aku air liur kan. Kadang aku tidur pun aku tak boleh telan air liur kan. Macam penuh air liur kan. Macam tak mahu telan. Memang sakit lah. So ceritanya lepas aku operate, sampai hari ni hari ke-15. Okay, lepas aku keluar hospital hari Rabu, aku 3 hari doktor check 3 hari aku keluar hospital, tak ada apa. Sampai ke hari ni berat aku turun 5 kilo. Tanpa buat apa-apa exercise. Sebabkan kurang makan sahaja. Tanpa potong perut. Tapi yelah kurang makan lah. Memang kurang makan. Kau kurang makan, kau kurang minum air, isu kat situ lah. Sampai aku nak berak pun awal-awal tu susah sikit lah. Sebab badan aku kurang air kan. Kurang air. Proses. Jadi aku makan memang kurang lah. Tapi sebab aku operate tu dah hari Senin kan. Jadi makanan aku sebelum hari Senin tu dah makan lah, tak buang lagi kan. Jadi aku ambil masa 5 hari lepas operate tu, baru aku buang. Dia agak kering sikit lah. Agak kering lah. Masa tu macam kering kan aku punya najis kan. Kering lah betul. Tak lama betul baru okey. Tapi memang masa tu memang tak cantik lah aku punya najis lah masa tu. Sebab dah kering sangat kan. Okey lah. Berak tak sakit. Berak okey. Taklah maksudnya nak menghadap. Nak menghadap tu. Kita kan tengok motivational kat TikTok kan. Orang yang orang putih, aku tengok orang putih buat kan. Orang putih rajin kan buat video-video yang orang buat operation yang buat tonsil. Dia panggil tonsillectomy lah. Dia punya terms dia. So tengok hari ke-8 dah boleh makan. Aku tengok aku hari ke berapa ni tak lama lagi. Tak lama lagi. Aku nak tengok progress aku sama tak progress dia kan. Kadang kalau takut aku punya worst. Jadi kalau worst aku ni refer hospital balik lah. Tu tengok hari ke-8 betul. Ngam-ngam hari ke-8 hari ni boleh telan tanpa sakit. Alhamdulillah. Dia susah sebab dalam macam mana nak monitor. Semua berdasarkan rasa. Betul. Jadi dah rasa, lepas tu bleeding tak nampak. Jadi kena reset balik 7 hari. Lepas tu yang kena tu kat lalang utama kita. Bernafas kat dalam. Namanya lalang utama. Betul. Maksudnya bernafas tak sakit. Bernafas sakit tak tahu macam mana kan. Kau nak masuk mulut semua dah ni. Benda tu. Weh, siap-siap orang tembuk ni. Tembuk lagi sakit. Tembuk orang ni. Tu lah aku sekarang ni orang kata kurus badan tu dia aku cakap sebab kita badan aku masa sebelum aku operate agak besar and then mungkin lemak-lemak banyak kan. Jadi mungkin apa yang aku kurus ni dia bakal dia pakai balik lemak-lemak yang aku simpan sebelum ni yang aku sayang lemak aku. Dia pakai balik jadi tenaga lah. Dia bakar balik betul. Tapi tak tahu sihat tu Allah alam aku still dehydrated lagi. Minum air pun kurang kan. Aku sampai sekarang aku rasa macam aku kurang minum air sebab aku rasa takut juga. Dia macam pada 7 hari kau sakit kan. Kau rasa macam boleh ke air kan? Boleh ke air? Sebab kau dah pernah rasa yang sakit sangat tu. So kau nak jumpa balik tu risau. Sampai ada satu masa kan memang selalu masa aku akan buat macam ni. Aku minum air masuk mulut. Betul kan? Mulut ada banyak air. Minum sikit-sikit. Telan sikit-sikit.
main lagi. Telan lagi. Macam tu prosedur dia kau. Penat juga tu. Penat Fokus kata. kat situ. Aku minum air ke? Contoh macam ni kan. Aku minum air kan. Ni je. Ini seksa lah. Banyak ni dah seksa. Kalau banyak macam ni kan. Tak apalah. Ngasih lah 2-3 kali boleh minum kan. Aku banyak ni dah seksa lah. Ui, ni sakit. Itu pun bila masuk kan. Okay. Sikit-sikit jalan. Boleh. Macam mana emosi kau waktu 7 hari kurang makan, kurang air? Kurang makan aku rasa okey. Kurang air tu yang membuatkan Kurang air. Orang kata apa, mesej-mesej kita ke otak ni tak sampai. Tak Kadang sampai, jadi emosi lah, rasa nak marah lah, tak ada mood lah. Dia lesu. Bila cakap aku lesu lah. Lesu and then bila kau sakit bagi tonsil ni, dia akan efek kat sakit telinga kau. So ada masa kan kau tiba-tiba dia berdenyut kan. Dia denyut tu macam macam tu lah, dia kau kena nahan macam ni lah. Selalu kalau wife aku kata kan, sekejap Amat tengah azan. Wajar kan. Aku macam ni kan. Wajar bini aku kan. Tak respect tu. Dia cakap sekejap Amat tengah azan. Dia tak boleh gelar. Wajar siap. Kau bayangkan kan. Betul. Boleh buat kelakar kan. Kadang betul bila aku makan, dia dah tengok aku selalu kan. Kadang balik rumah mak mertua aku je, sekejap Amat tengah azan. Ui. Kau tergelak gitu lah. Aku macam bila je gini lah, aku tak ada gelak kan. Macam tu je lah. Aku boleh senyum gitu lah. Ui, tapi sakit lah. Bila dia berdenyut tu kan, kau macam gini lah. Oh sakit oh. Kena buat macam gini lah. Nak nahan dia punya denyut dia tu. Sebab dia denyut tak selalu. Tapi bila kau macam makanan kau terlanggar ke apa kan, ui denyut je. Dia berdenyut. Denyut. Dia berdenyut. Yang berdenyut tu sakit lah. Tapi emosi marah tu tak. Tapi kau rasa macam penat menahan sakit tu. Itu dia. Marah tu tak ada lah marah. Benda dah operate sendiri, sukarela kan. Bukan orang paksa kan. Semalam kita orang dah berjumpa dah. Aku ingatkan borak dengan dia okey lah. Tapi bila kita spend masa dekat podcast ni, rupanya banyak lagi yang kita boleh explore. InsyaAllah semoga bermanfaat. Betul. Dan kita target video ni sesiapa sahaja yang akan go through operate tonsil, tonton video ni insyaAllah boleh bagi teruskan manfaat. Jangan ragu-ragu. Apa lagi tips yang awak boleh share kalau kawan-kawan kita nak operate tonsil? Tips sebelum ke, waktu ke, selepas ke, tak kisah mana-mana. Dia tonsil ni kena azan ke? Dia siuk dia ni. Aku tu lah, aku pun tak expect cakap gitu. Tiba-tiba ajak Abang tengah azan ni kan. Bodoh tu. Waktu tu kau tergelak? Tergelak lah, tak expect tu. Tapi tak ada, aku tergelak. Aku cakap itu lah, dapat aku tengah sakit kan. Apa tips dia? Tips sebelum tu kau kena check betul-betul lah sama dia tonsil kau ni every time bengkak atau tak bengkak kan. Selalu kalau bengkak ni janganlah minum air panas, kau minum air sejuk, ais ke apa kan. Kalau tengok dia benda tu mengecut, okey, tak payahlah operate kan. Tapi kalau kau makan ais, minum air sejuk ke, aiskrim ke kan, dia besar agak dan issue on the tonsil lah. Jadi kau try makan benda yang sejuk lah. Sebab tonsil ni bengkak, kena benda yang sejuk lah bagi dia kecut balik kan. Kalau dia tak kecut, masalah. Lepas tu masa operation tak ada apa, just kau puasa je. And then after operation ada issue sikit on pemakanan. Cara kau nak makan apa. Kau kena makan soft food lah. Kalau kau boleh pantang sebab benda tu tengah nak baik. Kalau kau koyak sekali lagi, kau kena repeat balik 7 hari bersama dengan sakit tu balik. Jadi lebih baik kau pantang je. 2 minggu lah pantang kan. Kalau daripada kau bleeding balik, 7 hari lah kau start balik kan. Tapi dia emosi sikit lah. Emosi sebab kau sakit je. Dia tak adalah emosi sebab benda lain. Dia cuma emosi sebab kau ada rasa nak makan. Kau boleh rasa makan, kau tak boleh nak telan je. Itu je lah emosi dia. Jadi sekarang makanan kau nampak dia banyak. Sedap makanan ni kan. Makan sikit je lah. Itu dah tak boleh dah. Kau tak dapat menikmati. Tak dapat menikmati. Tapi dah boleh masuk mulut. Dah boleh masuk mulut. Dah boleh rasa. Dah boleh rasa. Rasa je. Tak dapat nikmat dia tu. Kau rasa dah. Ambil bau boleh, rasa boleh. Tapi telan tu kenyang tu tak boleh. Aku rasa dalam banyak-banyak episod yang aku dah shoot podcast ni kan, episod ni paling macam kau bagi input tu macam Allah janganlah jadi kat aku, jangan jadi dekat aku. Tapi Mat, aku nak tanya kan, kalau macam dulu, kalau orang yang kena macam kan, kalau doktor suruh dia operate tapi dia keras juga datang operate, boleh? Adakah benda tu jadi barah ke lama-lama disimpan? Okey, dia keep ulang demam tu lah. Dia kan keep demam ulang-ulang. Yang tu pun doktor akan beritahu. Akan beritahu betul.
Sebab tonsil ni bila dia baik dia akan kecut sikit lah, dia akan baik sikit lah. Tapi cuma kau kena tengok sama ada kau demam saja ke ataupun kau ada isu tidur. Tidur tanpa bernafas, itu isu paling besar sekali tonsil. So dia panggil sleep apnea lah, orang panggil sleep apnea, iaitu tidur yang tak bernafas dalam satu masa. Ataupun kau boleh macam kau tak sedar, kau tiba kan, kau tak sedar, kau tak bangun pun, tapi badan kau bangun. So kalau macam tidur balik. kita dengar sepupu-sepupu kita dekat kampung ke apa, kalau ada macam tu memang directly tonsil lah. Cuba check sama ada tonsil dia bengkak ke, ataupun salah satunya kemungkinan orang yang smoking, ada blocking kat dalam ke apa, kita tak tahu. Itu memang smoking, itu memang akan jadi dengkur. So senang kata kalau yang hong tu memang ada problem pernafasan. Kita tahu bagi contoh, jangan gelap. Kalau kau tu memang ada problem pernafasan lah. Aku tak tengok aku. Sorry. Itu yang aku get. Sorry kan. Aku rekod aku fokus yang ramai kamera pun. Tak, dia problem pernafasan, tapi dia boleh jadi macam-macam. Pernafasan kan ada nose dengan throat dengan tonsil apalah semua. Jadi kemungkinan macam-macam lah. Throat kau problem ke, kau punya tonsil problem ke. Tapi boleh jadi, tengok pada lifestyle orang lah. Kalau orang tu tak smoking, kemungkinan tonsil lah. Kalau dia smoking, kemungkinan benda lain lah. Kemungkinan tonsil juga. Jadi tak pasti benda tu. Tapi kalau berkenaan dengan tidur tu, memang ada problem pernafasan. Dengkur tu yang kuat. Kena check lah. Tidak dengkur kau tak bernafas kan. Kalau kau sedar kau tak bernafas, kau tahu cari tempat bernafas. Ni kau tidur, tak tahu dah berada di alam lain. Tak tahu bawah alam kubur. Betul. Tak tahu lah, bangun di alam lain kan. Allahuakbar. Ada berapa lagi? Last soalan. Ada berapa lagi tips penambahan? Ada tips daripada doktor? Ada? Tak ada. Sama je. Dia makan soft food je lah selama 2 minggu. Faham. Thank you so much. Rasa itu sahaja. InsyaAllah semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Apa yang awak kongsi ni bermanfaat. InsyaAllah ada saham untuk awak. InsyaAllah. Dia lah, kita pun stand benda ni kan. Dan bila kita explore ambil kau, aku pun tak expect dapat sampai macam ni lah. Dan dapat orang yang dah operate pun dah memang dah rasa Aku pun still on hospitalization leave ni kan. Tak habis je. Sampai bila mesti? Minggu depan. Dia 2 minggu kan. Belum discharge kan? Belum discharge kan? Dia kira hospitalization leave tapi dah discharge. Cuma dia memang bagi hospitalization leave 2 minggu terus. 2 minggu. Walaupun dah discharge. Faham. Banyak ada follow up lah. Hospital balik. Sebab tu aku macam nak set jumpa and record malam ni. Sebab dia masih fresh. So kita boleh segedebu masuk dalam video lah. Aku boleh cakap lah sekarang kan. Hari ke-15 dah boleh cakap dah. Okay, kan? Hari ke-15 kau dah boleh cakap dah. So relax selama kan. ni 2 minggu tak bercakap. 2 minggu Seminggu lebih. 2 minggu lah. Minggu ni ke minggu kedua. Siapa yang kena nanti tu hari ke-15 dia bercakap. Hari ke-12 ambil kan. Hari ke-9 hari ke-8 dah bercakap dah. Dia 7 hari. Share sikit yang kau tengok video orang putih kau buat ikut by day proses macam mana? Hari ke-7 dah boleh makan, hari ke-8 hari ke-8 dah boleh makan mostly kan. Tapi ada orang putih dia punya sanggupnya dia macam dah biasa minum air panas. Mungkin cuaca sana sejuk kan. Jadi dia orang dah biasa pagi minum air panas, Tapi tonsil ni kau tak boleh minum air panas tau. So dia sanggup minum air panas, lepas dia letak cold pack kat sini. Sakit. Maksudnya dia biar bengkak. Dia biar bengkak sebab memang dia nak minum air panas. Dia sanggup minum. Lepas tu dia letak cold pack sini. Faham lah. Kan aku dah cakap tadi ada orang yang ada orang sebab dia tak tahulah ke mungkin dia sanggup kan. Dia nak rasa nak makan. Siapa cakap minum sorry. Kau merasa lapar dan kau boleh minum. Kau dia letak telan je. Dia kau sanggup tak sanggup kau nak nahan lah. Cold pack kat sini. Betul. Ambil kau. Dia tak tahan dia sanggup. Dan ni dia dapat apa yang dia nak. Dan dia sanggup. Dia sanggup tak untuk cold pack balik untuk kecilkan balik lah. Tapi jadi ke benda tu? Tak tahu lah. Dia kata hari kedua tu sakit sikit lah. Sebab dia minum tu sakit lah. Ada letak. Tak tahu lah. Dia kan gambar-gambar. Okay next day. Okay good. Yang dia upload tu okay. Upload tu okay. Tak tahu kena marah dengan doktor. Asyik tu saja Mak. Sampai ke minit yang ke 55 juga. Lama lah. Tolak lah tadi 3 minit ada masalah. Tadi ada 50-50 tu. 50-50. Terima kasih. InsyaAllah semoga video ini bermanfaat kepada yang bakal siapa ada masalah ni lah. Benda yang sama. InsyaAllah semoga bermanfaat. Apa-apa tips yang Amar share baru je ni keluar daripada hospital.
Kita colek dia terus shoot. Panas-panas. Panas-panas je. Hari yang kedua boleh bercakap kan? Hari ketiga Hari ketiga boleh bercakap. Hari ketiga bercakap. Sekali bercakap gerebuk kau. Kau perasan tak tadi follow kita, aku macam nak tanya tau, tapi dia dah masuk dengan jawapan dia. Oh, mudah kerja aku. Ada apa lagi? Tak ada. Tadi. Ada apa lagi last? Tak ada. Thank you so much. Kalau korang nak tengok video yang lain, kita orang ada tinggalkan playlist kat atas ni. See you guys next video. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe dan komen kalau siapa yang pernah operate tonsel. So, bye-bye. Bye. Bye.